Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Tuan Pengetua. Sebelum tu saya mewakili, saya minta izin Tuan saya mewakili Tuan Pengetua untuk merasmikan program penetapan target SPM. Baik. Sekali lagi lah Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Tuan Pengetua, Tuan Muhammad Aizil bin Muhammad Saleh, Naib Yang Ketua PIBG, Cik Andri Iskandar bin Nazri, Pelong Kanan Ahli Wal Murid, Puan Sabariah binti Yusof, Pelong Kanan Kokurikulum, Puan Zurina binti Mat Ali, Pelong Kanan Pendidikan Khas, Puan Zalina binti Tukiran, AJK, saya nampak ada surat AJK PIBG, Puan Sofia, terima kasih hadir. Para ibu bapa, guru-guru dan murid-murid tingkatan 5 yang dikasihi sekalian. Baik, saya mengambil kesempatan ini untuk memberi beberapa maklumat lah tentang program ini. Mungkin ada juga ibu bapa yang baru pertama kali didedahkan dengan program penetapan target ini. Mungkin ada juga ibu bapa yang mungkin ini anak yang kedua ataupun yang ketiga sebelum ni pernah menghadiri program penetapan target SPM. Baik, kita lihat dia punya matlamat sebenarnya kenapa program ini diadakan. Iaitu program ini diadakan untuk melahirkan murid-murid yang sedar akan tanggungjawab dalam usaha menjadi murid yang cemerlang. Yang kedua, dapat menzahirkan kerjasama antara guru-guru dan ibu bapa. Ini yang kita harapkan lah, kerjasama daripada antara guru-guru dan ibu bapa agar dapat membantu murid-murid mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM 2025 macam Puan Pengetua tadi dah sebut guru dia bukan saja hanya guru, dia usaha guru, komitmen daripada murid, tetapi kerjasama daripada ibu bapa tu sangat diharapkan untuk membantu kecemerlangan anak-anak ini Baik, seterusnya ialah meningkatkan grade purata sekolah, peratus lulus dan peratus murid cemerlang SPM 2025. Mempertingkatkan keazaman murid serta pelibatan ibu bapa dalam membina jati diri dan kemenjadian murid dalam peperiksaan SPM 2025. Dan akhir sekali, melahirkan murid yang berkeyakinan untuk menghadapi peperiksaan SPM 2025. Inilah tujuan kenapa kita semua berada di sini pada hari ini. Jadi untuk pertama sekali, ini ialah harapan sekolah KPI untuk pihak sekolah, supaya daripada segi GPS iaitu grade purata sekolah ini sekurang-kurangnya ada ini maknanya sekurang-kurangnya ada peningkatan lah 0.5 setiap tahun bagi semua mata pelajaran. Jadi kita kena pastikan pada setiap tahun tu dia meningkat jadi 0.5 pun tak apa tapi dia meningkat. Lepas itu yang penting sekali ialah 100% murid layak mendapat sijil. Nanti kita tengok setakat ini sekolah TTDI ni belum lagi mencapai 100% tu. Jadi itulah kita punya sasaran kita sentiasa menyasarkan murid-murid kita dapat 100% semua. Bermaknanya kalau 100% ni dia lulus bahasa Melayu dan sejarah. Layak mendapat sijil. Itu hanya yang minima. Maknanya yang lebih lagi maknanya kita mengharapkan daripada yang murid yang lulus ni dia boleh dapat grade yang lebih baik lah kalau boleh yang paling cemerlang lah A+, tapi dia dapat A ke dah cukup baik sebenarnya Peningkatan peratus lulus banyak 5% bagi setiap mata pelajaran. Jadi untuk setiap mata pelajaran ni kita menyasarkan 5% peningkatan peratus lulus. Dan untuk dapat A untuk setiap mata pelajaran ni kita sasarkan 5%. Itu jadi KPI sekolah. Jadi seterusnya mungkin ni tuan-tuan Datuk Datin yang di belakang mungkin tak nampak tak jelas Ini sebenarnya ialah sejarah
pola pencapaian murid ya. SMKTTDI dalam masa 14 tahun daripada 2010 hinggalah 2023 2024 insya-Allah tak lama lagi lah kita dapat tahu keputusannya. Jadi kalau kita lihat pencapaian di atas tu ialah pencapaian dari segi grade purata sekolah daripada tahun 2010. Jadi kalau kita lihat di sini, kita punya pencapaian tu dia berlega setakat 4 ke atas lah, 4 dengan 5. Jadi kalau kita lihat yang terbaik dalam masa 14 tahun ni ialah pada tahun 2010 tu sendirilah, iaitu 4.42 Dan kalau kita lihat daripada segi pencapaian tengok dia macam yo-yo lah dia ada turun naik turun naik. Dan kalau ini untuk pengetahuan ibu bapa, walaupun nampak macam 5.13 tu nampak tinggi, tapi sebenarnya yang baik tu ialah yang paling rendah tu. Dia makin rendah GPS tu makin baik. Jadi kalau dia makin naik tu tak baik lah macam dia 5 point ke atas tu tak apa elok lah jadi paling rendah tu paling baik. Jadi kalau kita lihat untuk yang 2023 tu kita dapat 4.93 yang mana sebelum itu 3 tahun sebelum itu dia berada dalam lingkungan 5 ke atas lah. Jadi harapannya tahun ini makin baiklah kita mengharapkan sangat Dan kita lihat di sebelah bawah tu dari segi kelayakan dapat sijil macam saya kata tadi, tengok kita boleh tengok sendiri dalam masa 14 tahun pun kita tak pernah lagi berhasil untuk mendapatkan 100% kelulusan Tapi kalau kita lihat dalam masa 14 tahun ni dah banyak kali jugalah kita mendapat lebih daripada 90 ke atas adalah dalam 4 tahun yang paling terbaru tu 2022 tu tak capai 89.88 tapi alhamdulillah pada tahun 2023 tu dia meningkat agak tinggi juga dalam hampir 6% jadi kepada 95.19. Jadi bila dah meningkat tu memang tanggungjawab besar lah untuk meningkat lagi daripada mana kita menyasarkan lebih daripada 95.19 ini. Seterusnya ini saya buat perbandingan yang dalam masa 3 tahun yang saya nyatakan tadi daripada tahun 2021 2022 2023 grade purata sekolah untuk 2 tahun 2021 2022 tu lebih daripada 5 point 5.09 dan 5.14 tapi alhamdulillah pada 2023 tu dia saya panggil meningkat lah 4.93 walaupun dia menurun. Jadi kita menyasarkan 2025 ni 4.72. Kita ada buat perancangan strategik selama 3 tahun di mana perancangan strategik yang terbaru perancangan strategik organisasi yang terbaru ni dia bermula daripada 2025 hingga 2027. Jadi kita menyasarkan pada tahun 2027 itu kita mendapat 4.5 Jadi walaupun kita menyasarkan pada tahun 2025 ialah 4.72 tapi kalau kita berhasil untuk dapat 4.5 tu ialah sangat baiklah sangat baik. Jadi untuk peratus lulus seperti tuan-puan tengok dalam jadual tu tahun 2021 lebih daripada 92.54 itu saya kata 2022 tu dia turun bawah 90 dan dia meningkat lagi pada tahun 2023. Dan bilangan semua A pula pada tahun 2021 9 orang all A's SPM 2022 4 orang dia meningkat lagi 2023 7 orang dan kita menyasarkanlah 15 orang lebih lagi elok dapat lebih lagi elok. Itu yang usaha yang kita sedang lakukan. Baik, kita lihat dari segi sasaran subjek untuk boleh nampak tu analisa sasaran SPM untuk setiap mata pelajaran. Okey. Ini ialah 19 mata pelajaran ni tak termasuk
tahun ni kita masuk balik music untuk form 4. Jadi yang form 5 dia tak ada music. Tapi bermula daripada tahun ini, tahun depan lah. Tahun depan nanti kita akan ada balik music sebagai salah satu mata pelajaran untuk SPM, ya. Jadi untuk setiap mata pelajaran ini, ya, kalau kita lihat, ya, inilah pencapaiannya, ya, contohnya macam bahasa Melayu. Kalau kita lihat pencapaian bahasa Melayu tu, alhamdulillah lah, ya, dia meningkat lah, ya, daripada 2021 hingga 2023 tu. ETR kita pun bila dah meningkat tu, kita nak meningkat lagi lah, ya, 3.87. Bahasa Inggeris, okey, di sini antara pelajar subjek yang kita tak risau sangat lah, yang murid-muridnya biasanya bagus, ya, di sekolah ini ialah bahasa Inggerisnya lah, ya. Kalau kita lihat pencapaian mereka memang sentiasa meningkat lah, ya. Jadi kalau kita lihat 2022 pun kita dah mencapai 4 point, di mana ETR untuk 2025 ni 3.01. Nanti kita lihatlah, ya, tahun ni bagaimana. Sebab ini semua nanti akan berubah bergantung kepada pencapaian 2024. Semua ni mungkin kita akan ubahlah sasaran ni. Kita lihat dulu pencapaiannya bagaimana. Sejarah ni mata pelajaran yang penting. Sejarah ni mencapai lebih daripada 5 lah, tapi nanti kita lihat, saya akan tunjukkan nanti pencapaian peperiksaan akhir sesi akademik yang tingkatan 5 ni masa mereka tingkatan 4. Ya, harap tuan-tuan jangan terperanjat lah, tapi harap bertenang, ya. Tapi ini yang kita sasarkan sejarah dalam lingkungan 5.01 untuk 2025. Dan kalau kita lihat trend dia, ada jugalah yang merosot pada tahun 2022 tu, tapi 2023 tu dia meningkat lah. Saya nak berkongsi di sini mata pelajaran yang kita akan agak kritikal lah di sekolah ini, iaitu matematik, ya. Matematik, walaupun dia mencapai bawah 6, ya. Oh, ni satu lagi, matematik tambahan. Walaupun tak semua yang ambil, ya. Matematik tambahan, ini yang paling kritikal lah di sekolah ni. Kalau lihat, ya, 7 tu tak berapa baik lah tu, ya. Jadi kalau kita lihat, ini yang kita risaukan. Kalau tuan-puan tengok, yang lain tu ada kan, dia meningkat, tapi matematik tambahan ni dia, kalau tuan-puan lihat, dia makin teruk lah. Ni saya telus. Tapi pihak sekolah memang sentiasa berusaha, ya, untuk meningkatkan prestasi mata pelajaran matematik tambahan. Jadi kita lihatlah nanti hasilnya, macam tahun ni memang kita memperlipat gandakan lagi usaha tu nak meningkatkan pencapaian murid ni. Kita lihat nanti hasilnya nanti pada tahun ni, murid-murid tahun ni. Lepas tu yang lain yang perlu diberi penekanan di sini, perniagaan, murid-murid yang ambil perniagaan walaupun dia satu kelas saja. Yang lain ni insya-Allah lah, kita tak bimbang sangat, tapi tak boleh terlampau confident sangat lah. Semuanya mesti ada usaha, untuk meningkatkan lagi, dengan lebih cemerlang lagi lah, untuk anak-anak murid kita. Okey, ini saya nak dedah pada tuan-tuan tentang pencapaian peperiksaan akhir sesi akademik PASA tingkatan 4, yang mana tingkatan anak-anak kita ni lah yang form 5 tahun ni. Tu dia. Yang ini kita hanya tunjukkan dari segi LMS sajalah, ya, dari segi layak dapat sijil, ya. Ini untuk setiap kelas, untuk setiap kelas, 8 kelas kita ada tingkatan 4 masa tu, ya. Jadi setiap kelas dengan keputusannya lah, ya, LMS tu layak dapat sijil, ya, yang mana 4 batani masa tu, ya, 13 orang yang dapat layak dapat sijil, tak lulus 4, ya. Itu okey lah sikit, 76.47. Tapi kalau kita lihat kelas 4 Farabi, 5 Farabi sekarang, Ghazali, mungkin ada anak-anak tuan-puan yang berada di kelas itu, ya. Itu kalau kita lihat, kita kena risau jugalah.
Ya, sebab apa ni, dia punya pencapaian tu memang kita kena usaha lebih lah. Ya. Yang nombor 3 tu Farabi. Okey, ada ini announcement ya. Mohon kereta nombor plate BQS 1385 Honda mengalih kenderaan segera kerana ada kecemasan. Ada di sini orangnya. Terima kasih. Okay, saya teruskan. Zahrawi. Zahrawi ni kelas sains, bukan Zahrawi, Karaji. Karaji ni dia kelas automobil. Apa nama dia tu? Ada tiba saya. Dia dah automobil. Dia dah kategori apa tu? Tiba saya lupa. Maaf lah, terlupa. Ada kategori dia tu. MPV. MPV. Mata pelajaran vocational. Ya. Tu kosong tu. 20 orang. 20 orang je murid dia. Tidak. Yalah. Tapi tak ada yang lulus tu. Macam mana? Sejarah tu kadang-kadang sebenarnya yang paling mencemarkan lah, yang menghalang, batu penghalang besar untuk mereka mendapat kelulusan layak mendapat CJ tu ialah sejarah. Macam bahasa Melayu, macam tahun 2023 100% kelulusan, tak ada masalah. Sejarah tu. Jadi itu yang kita akan berusaha lah ya, kita macam mana cara kita akan usahakan. Tapi usaha macam mana pun, murid-murid kalau tidak berminat, tidak hadir sewaktu kelas tambahan ya, ataupun teknik menjawab, tak guna juga. Jadi saya harap sangatlah kerjasama daripada ibu bapa untuk memastikan murid-murid ni hadir ya ke sekolah. Okey, seterusnya inilah program peningkatan akademik yang telah kita rancangkan untuk tahun ini. Ada 10 ke 11 ni. Okey, ini ialah antara dia Menggilap Permata. Menggilap Permata ni ialah program kelas tambahan lah. Jadi dia akan bermula seawal bulan Jun dah bermula ya, Menggilap Permata. Diikuti program Knowledge is Power. Ini ialah program persediaan sebelum menghadapi satu-satu peperiksaan. Contohnya macam yang terkini nanti ialah peperiksaan pertengahan tahun, sesi akademik. Jadi 2 minggu sebelum tu kita akan buat program ini ya, maknanya kita pulunkan diorang ni lah ya, supaya mereka jawab ya, untuk memastikan mereka boleh dapat markah yang baik ya. Kita tak nak markah yang baik, kita nak markah yang cemerlang ya, dalam peperiksaan pertengahan tahun, dan nanti yang besar nantilah akhir tahun. Okey, baik. Jentik hati ni macam puan pengetua tadi dah sebut, ini ialah program motivasi. Kalau tak jentik, tak cukup, kita tunjal tunjal hati ya. Jadi apa-apa program motivasi di sekolah ni kita akan namakan dia jentik hati lah. Lepas itu menggapai bintang, ini lebih kepada teknik bengkel teknik menjawab peperiksaan ya, menggapai bintang. Dan dia dari semasa ke semasa lah kita akan panggil guru-guru pakar ya, untuk membuat teknik menjawab. Lepas itu satu lagi kita perkedarkan ya, Kem Pemacu Ilmuwan. Ini ialah perkampungan ilmu sebenarnya, Kem Pemacu Ilmuwan. Program ni sebenarnya program berbayar sebab kita sasarkan buat di luar ya, buat tempat yang selesa untuk murid. Jadi kita minta maaf sebab ini program berbayar ya, jadi hanya murid-murid yang boleh membayarnya sajalah ya, tapi dia adalah pengisian dia ya, dan kita akan bawa facilitator untuk buat promosi di sekolah ya, tak lama lagi, untuk kita menarik minat murid-murid untuk hadir, first come first serve lah ya, untuk program ini. Sebab kita tingkatan 5 pun ramai, jadi camp tu pun tidak boleh menampung murid yang ramai lah ya. Baik, seterusnya ialah kecemerlangan milik kita. Ini kita buat selepas peperiksaan percubaan. Jadi untuk kecemerlangan milik kita ni dia ada 2 fasa lah.
Fasa yang pertama ni ialah fasa di mana guru-guru yang mungkin tidak dapat menghabiskan, guru yang mengajar kelas itu tidak dapat menghabiskan, jadi dia akan cuba habiskan silibus ke ataupun buatlah sentuhan terakhir masa selepas peperiksaan percubaan tu. Sebab masa tu kita pun belum ready dengan keputusan peperiksaan. Jadi kita tak boleh nak buat pembahagian ikut yang Tuan Pengetua kata tadi, yang cemerlang, yang sederhana, yang lemah Cuma di fasa kedua nanti dalam program kecemerlangan milik kita ni barulah kita boleh bahagikan murid-murid ini kepada kumpulan-kumpulan itulah. Baik, satu lagi ialah sentuhan gemilang. Ini ialah macam pecutan terakhir. Maknanya di saat-saat SPM itu ada guru-guru yang akan membuat lagi kelas tambahan untuk murid-murid ini Lepas itu Jejak Jaya ni ialah program menyasarkan kepada murid-murid yang gagal Basis Melayu dan Sejarah Ini ialah program untuk LFS tadi tu. Sharing is caring ini ialah body system. Ini ialah bantuan murid itu sendiri kepada rakan dia dalam kelas. Ini sebenarnya lebih kepada dalam PDPC tu. Maknanya ada murid-murid yang memang pandai yang kita boleh harapkan untuk bantu kawan-kawan dia dalam kelas. Maknanya sekarang ini di samping guru membantu murid, kita mendidik murid-murid ini untuk ada tanggungjawab sosial untuk bantu kawan-kawan dia yang kurang dari segi kemahiran dalam sajian-sajian tertentu. Itu yang maksud dia sharing is caring ni lah Dan akhir sekali ialah Cikgu Z. Ini ialah program untuk murid juga. Murid akan mengajar. Yang tadi bezanya dia dalam kumpulan tertentu saja, tapi Cikgu Z ni mungkin dia macam cikgu lah. Dia macam cikgu tapi ini murid yang mengajar. Tak kisahlah sama ada dia dalam, sama ada secara online ataupun bersemuka. Program Cikgu Z. Jadi ini antara program yang kita telah rancangkan lah. Isu-isu yang dihadapi di sekolah ini. Baik, ini yang saya nak minta ibu bapa tolong lihatlah isu-isu yang mungkin menjadi menghalang untuk murid-murid mencapai kecemerlangan. Antaranya ketidakhadiran ke sekolah. Jadi ada murid-murid sekolah ini ada masalah untuk hadir ke sekolah. Kadang-kadang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tak hadir. Jadi bagaimana mereka nak mencapai kejayaan kalau mereka tidak hadir ke sekolah? Jadi di situlah tanggungjawab ibu bapa untuk memastikan mereka hadir ke sekolah. Kalau mereka tak hadir sekolah, banyak pengetahuan, ilmu yang mereka tertinggal, info-info Jadi tolonglah macam 3 tak 5 sekarang ni pun ada masalah untuk hadir ke sekolah. Dan kita telah kenal pasti, dan kita pun ada buat ziarah cakna untuk melihat apa yang berlaku sebenarnya kepada mereka ni. Satu lagi, datang lewat ke sekolah. Itu pun isu juga. Ada yang datang lewat, ada yang tertinggal satu waktu, Jadi saya kadang-kadang nak salahkan murid pun tak boleh juga. Sebab bila kita tanya murid, kenapa lewat? Memanglah ada yang murid yang lewat tu memang mereka lewat bangun. Tapi ada juga bila ditanya, mereka kata ibu bapa mereka yang lewat. Jadi macam mana tu? Jadi saya minta lah tolong kerjasama daripada tuan-puan tolonglah pastikan anak-anak kita ni datanglah. Kita sekarang ni pun kita dah kita dah lambatkan waktu wajib hadir ke sekolah daripada 7.20 ke 7.30. 7.40 tu bermula je PDPC. Jadi kita dah bantu dari segitu. Dan untuk sekolah ini 5 kali lewat akan dikeluarkan surat amaran. 1 dan ada sesi kaunseling. Jadi ada tindakan daripada pihak sekolah jika lewat. Lepas itu satu lagi, ponting program-program anjuran sekolah. Ini pun samalah program-program yang tadi tu, kalau murid tak hadir pun tak guna juga Okey, satu lagi sikap murid lah tidur dalam kelas tiada kesedaran, tidak menyiapkan kerja rumah dan kerja khusus tak lengkap. Ini pun masalah juga sebab ada yang SPM kertasnya bergantung pada kerja khusus. Tak lengkap kerja khusus memang tak ada harapan lah. Jadi kalau di sini saya untuk pengetahuan tuan-puan, kerja khusus yang murid-murid terpaksa buat
iaitu pendidikan seni visual, ya, ada kajian khusus perniagaan, perakaunan, automobil, MPV tadi, reka bentuk grafik digital dan sains komputer. Ini semua ada kajian khusus. Dan satu lagi, tidak hadir salah satu daripada kertas peperiksaan lah waktu SPM. Okay. Baik, terus ya. Ini peratus kehadiran murid ke sekolah lah. Jadi kita lihatlah, ini form 5 saja. Kita tunjukkan form 5 saja. Ya, kalau kita lihat kelas yang tadi tu, yang tak lulus tu, yang ramai murid tak lulus tu, 5 Farabi tu, tengoklah tu 76.74 aja. Ya, kehadirannya. Jadi mana dia ada, nampak tak? Dia ada kaitan tu. Ada kaitan. Satu lagi Karaji 89, tak mencapai juga 90. Kita nak mencapai lebih daripada 95 sepatutnya. 5 Jazari 87.63. Yang lain ni dah melebihi 90-an lah, tapi kita nak lebih lagi lah. Sepatutnya 100% lah kan sepatutnya. Baik, intervensi sekolah. Intervensi sekolah untuk murid-murid yang tak hadir dan sebagainya. Ini gerobok rezeki, ada gerobok rezeki, lepas itu bantuan Yayasan Wilayah Persekutuan, ni bantuan makanan, gerobok rezeki tadi kalau murid-murid dia tak cukup makan ke, tak bawa duit, bolehlah gerobok rezeki ni ada. Guru penyayang, ini pelibatan semualah. Kita kaunselor, unit HAM, ini memang kita sentiasa buatlah program ini. Lepas itu program motivasi tadi, jentik hati, sarana ibu bapa, program jom datang ke sekolah, program perkongsian kejaya bersama PIBG, ini mungkin dalam minggu pendidikan kaunseling ke, dan daripada semasa ke semasa lah, program sarapan kasih setiap pagi Isnin. Setiap pagi SPM, setiap pagi Isnin pula. Setiap pagi SPM kita ada program sarapan kasih, program Cakna Permata. Ini program disiplin untuk murid lewat dan gangguan seksual. Program ziarah kasih madani, untuk tidak hadir ke sekolah. Program Sentuhan Gemilang, tadi saya kata tadi, yang pencutan terakhir tu. Camp pemacu ilmuwan, program emissions, minggu belajar gaya hidup, pembelajaran untuk pembelajaran immersion, dan yang akhir sekali bengkel hala 7 pengiraan merit, ini untuk HAM lah. Baik, untuk tarikh peperiksaan, baik, yang kita tahu setakat ini ialah ujian tilawah Al-Quran dan Hadis, UTQH, iaitu pada 18 hingga 22 Ogos. Dia sudah bermula program ujian tilawah Al-Quran dan Hadis. Dan yang lain-lain tu kita belum ketahui lagi, akan diberitahu kemudian kalau kita dah tahu. Untuk peperiksaan percubaan SPM, kalau dalam takvim sekolah kita rancangkan, tak silap saya, dalam bulan September, 9 hari bulan, 10 ke 9 macam tu. Tapi kita cadangkan untuk diawalkanlah kepada 25 Ogos. Tapi belum confirm lagi, nanti kita akan beritahu kemudian. Jadi besarlah harapan sekolah, maknanya harapan sekolah ialah supaya ibu bapa tolong pantau di rumah anak-anak dari segi kerja rumah, kerja khusus ke dan sebagainya. Yang kedua ialah sokongan terhadap program sekolah. Macam sekarang ni kita ada solat jemaah di surau, pada setiap hari, mengikut tingkatan-tingkatan yang tertentu. Memastikan kehadiran anak-anak ke sekolah dan memastikan anak-anak hadir mengikut masa yang ditetapkan. Okey. Jadi saya rasa itu saja pada taklimat saya. Cuma lepas ini nanti harapan saya bila tuan-puan telah berada di kelas anak-anak tuan, bincanglah bersama anak tuan, bersama guru kelas tentang sasaran yang mereka sasarkan untuk SPM. Kalau boleh sasar lebih. Bila sasar lebih, usaha lebih. Kalau boleh kita nak yang terbaik lah. Mana jangan akad okey saya nak lulus je lah. Tolong kalau boleh janganlah sasar setakat lulus saja.
Ya, jadi kalau kita sasar setakat lulus saja, setakat lulus sajalah usaha kita. Kita dapat sasarkan grade yang lebih baik. Kalau nak A tu lagi bagus. Ya. Okay, jadi saya harapkan, akhir sekali harapan saya supaya program pada pagi ini dia dapat berjalan dengan lancar dan jayanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapa kerana sudi meluangkan masa bersama-sama anak-anak bersama pihak sekolah pada pagi ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.